Hi guys, welcome back with me. Another day, another unboxing video with me. And hari ni aku nak tanya pendapat sikit lah. Aku rasa macam tak faham kalau aku okey kalau korang dengan geng, aku tak ada masalah kan. Sebab aku tahu aku bukan jenis orang yang berkelompok. Tapi yang jadi masalahnya, korang yang berkelompok ni janganlah pandang kepelik je kat kita yang Lone Ranger ni tau. Kalau sometimes pandangan korang tu buat kita jadi tak yakin. Kita dah okey dah. Join apa-apa seorang diri okey je, tak ada masalah. Tapi bila berdepan dengan macam tu, kita pun tiba-tiba rasa macam low confidence. Orang tengok dari atas bawah, mentang-mentang korang dalam kelompok korang, tengok aku seseorang gitu. Macam aku ni lonely sangat ke? Aku tak ada geng ke macam gitu? Aku okey je, tak ada masalah. Sebab itulah aku boleh pergi mana-mana seorang. Tapi tolong jaga pandangan. Jaga pandangan ni bukannya untuk yang lelaki je. Korang sendiri pun, aku tak maksudkan korang berkelompok ni lelaki ke perempuan ke, tak ada masalah pun kan. Semua sama je. Yang penting kalau korang berkelompok tu, korang rasa confident korang lain macam ada geng boleh pandang kita orang yang Lone Ranger macam tu gitu. Tolong. Kalau korang ada kelompok korang, just buat hal dalam kelompok dah kan. Kalau korang nak mingle around dengan orang yang Lone Ranger macam kita orang ni, just mingle around, tegur je, tak ada masalah pun. Jangan nak pandang dulu atas bawah, tengok kiri kanan sambil-sambil cakap macam gitu. Tolonglah, aku tak boleh lah orang macam tu, faham tak? So kita ni pun, yang tengok dia balik muka ni pun macam terkulak-kat lek. Tak tahu nak senyum ke, aku senyum dia tak. Aku nak senyum kat dia, dia tak senyum kat kita, faham tak? Nanti dia kata aku ni perasan ke apa pula kan. So macam, aku tak tahu nak bagi respon macam mana bila dipandang sebegitu. Jadi, kalau korang nak tegur, just tegur je. Tak payah nak main mata, nak tengok itu ini. Kita orang okey.